Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cuaca baik. Kita akan ke Madrasah Tahfiz As-Sofiah Seri Tanjung Muar. Semoga pergerakan kita semuanya berjalan baik dan lancar. Okay, 1, 2, 3. Dia datang sebelum pukul 9, dia kena makan nasi lemak aja. Sebab menu lain belum ada. Oh, macam tu. Tak apalah, makan apa yang ada. Kami tak sedap ni ikan patin tu tak? Ada. Patin tempoyak ke? Patin Macam yang lain pagi. 18 juga 15 orang kan yang dah dan sini yuran 300.5 saya. 400. Oh, 400. 400 juga lah. Itu dah lengkap lah sekali asrama makan minum. Semua siap lah tu. Kira-kira itu 129, madrasahnya mungkin dalam 145 atau 150 yang kita dah ziarahkan. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Mazran. Selamat datang pada yang baru. Bertemu channel Mazran. Selamat tahun baru 2026. Kita nak pergi ride amal ke madrasah di Muar. Bulan pertama tahun 2026 ni kita ke Muar. Kita tunggu tempat biasa ni lah. Tunggu member-member Universal Bikers daripada Johor Bahru, Kulai, Pontian, semua lalu sini. Kita tunggu bawah jambatan ni. Harap tahun baru ni semua ceria. Semua kejayaan tu ada. Semoga kejayaan tu muncul di tahun 2026 pada semua. Okey, kita tunggu kawan kita. Nanti kita jumpa lagi. Jalan. Atak terus dorang. Tak toleh. Terus.
Kita keluar Tol Yongteng Utara. Apa buah vertikal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buah. Nanti kita tunggu dekat tempat sarapan. Kita pergi tempat sarapan dulu. Kat sana baru kita jumpa dengan yang lain. Sebelum meneruskan perjalanan ke madrasah. Kalau ikutkan pada list, tuang ada 20 buah vertikal. Campurlah dengan kereta. Tapi tak tahu lah, kita tunggulah nanti. Berapa ramai. Okey, sampai kita ini member kita yang horn kita tadi kat sana. Ramai juga. Sampai. Boleh tak? Ha? Dah tongkat. Bawah jembatan tadi. Bawah tadi. Tadi kau dah send. Tiba-tiba je muncul belakang. Ha? Tiba-tiba muncul belakang. Tinggal ni. Dia tinggal. Ni. Oh. Di mana? Di Pontian? Seribu ni kan? Oh. Seng orang lu pucuk sini.
Biasa dia. Sekarang kau bocor ke ni? Dia kena duduk jauh. Dia je berjual anjing je kan. Oh anjing ke? Tengah anjing. Dengan jinak layan aje lah. Pasal dia jaga kebun kau ke? Jaga kebun. Okey, Saya dah seminggu datang kebun saya, tak pernah bagi makan. Dia tak kata saya. Sekali bagi makan tu tak keluar. Memang ah. Dia jinak. Sekali Ini sekali cium ni. Alamak. Ya. Habis tu kaki kita ni gini kan yang badan kita kan. Ayam bersilat dah saya. Panas. Okey. Jinak betul 3 ekor. Lepas tu dia jadi garang. 3 ekor tu dia jadi garang. Bila saya dah bagi makan, semua orang yang datang dia perambat. Pening kepala saya. Ya. Habis customer datang pun Customer datang semua dia perambat. Sini kak, sini pula. Saya kena escort dia keluar. Bercandu kena kopi ni. Lemon madu lah. Lemon madu ais. Panas. Lemon bermadu. Sebut kena. Nasi lemak habis tak? Rumah habis. Cepat habis. Baru buka dah Kami habis. bakar apa Lain semua ada lah. Dia datang sebelum pukul 9, dia kena makan nasi lemak aje. Sebab menu lain belum ada. Oh, macam tu. Tak apalah, makan apa yang ada. Kami tak sedap ni ikan patin. Patin tu kak? Ada. Patin tempoyak. Patin bahagian pagi. Tak payah pagi. Tak isi. Tak payah Bagian. memerluh. Saya nak ekor. ekor. Yang nak kambing. Kambing. Lagi Ni macam ni. Nasi kambing bakar ni lah. nasi kambing panggang. Nasi kambing panggang. Salad olive oil tu je. Right. Okey, belah sana pula. Ekor panas. Aku cakap macam tu. Sebab kalau dapat Satisfy nak Dino lagi kan. Dino dah berapa ratus? 900 eh. Dino tadi. Tak habis 1000 lah. Haji jangan cakap lagi. Itu je booking aja tu. Video biasa. Sarapan dulu. Bila kita makan ubat, dah sama rasa dia. Pagi tempoyak ah. Okey. Right. Petang 2-3 orang je. Ojek dah boleh ojek. Bayar. 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 Dah makan bayar. Inilah yang join. Tuan SU, ada nak cakap apa? Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cuaca baik. Kita akan ke Madrasah Tahfiz As-Sofia Seri Tanjung Muar. Semoga pergerakan kita semuanya berjalan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Di madrasah dekat Mesir. Dia ada. Belah ni apa? Dawan. Nama kau ada. Mana baik? Anda baik? Apa okey ni bang? Lama tak join tu ah. Yang ni kenapa ni? Takut ke apa ni? Takut. Order baik semua. Ni baru sampai ni. Mana terbabas kita. Orang nak gerak pada baru sampai.
Assalamualaikum. Terima kasih. Motor slow. Juga tu. Motor laju. Asing ah. Ustaz. Okey. Dah cukup bazir ni. Ni. Selfie. Alamak kejap. Ya, betul. 1, 2, 3. Okey, selfie jap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Yang 3 tu dah masuk belum? Janganlah kau kuat. Kira sikit. Jom panas. Mem dia. Okey, ha. Bagi mem. Mem nak. Bagi. Jadi kita ada tempat selfie. Kita boleh juga. Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Negak saja. Oh, okey. Kirin 1, 2, 3. Hadirin dipersilakan duduk. Majlis teruskan lagi dengan ucapan al-Anwan daripada Wakil Mahat Tahfiz Al-Quran Sofia, Ustaz Nur Hakim bin Mazlihan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menerima tetamu yang istimewa, masya-Allah. Ini kan Universal Bikers yang saya faham daripada JB ada, daripada Batu Pahat, Pasir Kuda, masya-Allah. Satu perjalanan yang panjang lah. Jadi pertamanya saya sebagai wakil Mudir Mahat Sofia ingin mengucapkan selamat datang dan kita hargai sangat kedatangan yang Universal Bikers ni. Saya nampak right menuju ke syurga, insya-Allah. Sebab datang dengan hajat yang besar, kan, ingin menyampaikan zakat dan sumbangan, masya-Allah, kepada anak-anak tahfiz yang ada di Madrasah Sofia ini. Jadi inilah gambaran perjalanan menuju ke syurga, right menuju ke syurga, dengan tujuan yang jelas dan berpahala. Ketahuilah tuan-tuan, dengan niat ini daripada tuan-tuan keluar rumah tadi sampai ke sini berisi pahala, insya-Allah di sisi Allah. Jadi beruntungnya, beruntung, alhamdulillah. Okey. Jadi suka saya nak ingatkan Madrasah Tahfiz Sofia ini kita mula beroperasi daripada tahun 2017 dan kita didaftarkan dengan Jabatan Agama Islam pada tahun 2018. Jadi sampai hari ini alhamdulillah seramai 15 orang pelajar
telah berjaya mengkhatamkan hafazan Al-Quran di sini. Alhamdulillah. Yang mana mereka ini daripada zero, kan? Daripada merangkak-rangkak baca Al-Quran, daripada kenal, mula-mula kenal huruf sampai dapat menghafal keseluruhan 30 juzuk Al-Quran di sini. Alhamdulillah. Peringkat kebangsaan, mewakili Johor ke peringkat kebangsaan dalam musabaqah ataupun pertandingan hafazan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, ini semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mengakhiri ucapan haluan, saya sekali lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, iaitu selamat datang dan terima kasih khususnya kepada Presiden Universal Bikers Tuan Haji Iswari bin Akai kerana sudi memilih Mahat kami sebagai tempat untuk disinggahi pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja ucapan daripada saya, dan saya doakan perjalanan tuan-puan kejap lagi ke mana-mana. Tadi saya tanya, dengarnya ada yang nak pergi Asam Pedas, ada yang nak balik terus. Jadi ke mana-mana pun Terbangi awan burung jentayu di atas wambai matang selisih. Kampilah tuan kami merayu bersama ucapan pengingat kasih. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Presiden Universal Bikers Tuan Haji Iswari bin Akai. Majlis dengan hormatnya menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Adib pengurusi majlis. Nak panggil puan dan juga belum puan kot. Jadi kita panggil Cik Adib dulu kan. Dan saya hormati Ustaz Muhammad Syaiful bin Muhammad Taufik selaku mudir pada Mahat Tahfiz As-Sofia. Saya hormati juga sahabat saya Tuan Haji Alistair yang sedang ambil video tu, selaku special hormat kepada Universal Bikers, kepada rakan-rakan bikers, Universal Bikers, kepada isteri-isteri bikers yang tak lekang daripada mengikut kat belakang kita ni, dan juga kepada para adik-adik pelajar As-Sofia. Jadi pertamanya kami Universal Bikers mengucapkan terima kasih kepada pihak madrasah di atas persudian menerima kehadiran kami pada pagi ini. Jadi sebenarnya untuk makluman Ustaz dan juga pihak Mahat Madrasah, Universal Bikers kita tubuhkan pada 2013, bulan November 2013, dan sekarang ini dah masuk tahun yang ke 13 kan? Lebih kurang macam itulah. Jadi sebenarnya aktiviti yang kami laksanakan pada hari ini kami namakan sebagai charity ride, ataupun kita panggil juga ride amal, untuk sebagai aktiviti bulanan kami. Jadi sebenarnya kami bergerak setiap bulan satu madrasah sejak 2013, dan ini adalah charity ride yang ke 159. Alhamdulillah, mungkin dari segi jumlah charity ride itu 129, madrasahnya mungkin dalam 145 atau 150 yang kita dah ziarah di Semenanjung Malaysia, di Sabah Sarawak, Indonesia dan juga ke Thailand. Jadi adalah salah satu tempat yang kita dah mula gerak masuk berziarah madrasah di sana. Pada awalnya kita bergerak setahun sekali, dan sekarang kita dah mula bergerak setahun 2 kali. Kita masuk ke Thailand, terutama di bahagian Yala dan juga Patani dan Darah Riwayat. Itu antara tempat-tempat yang ramai penduduk Islam, so kita bergerak ke sana. Jalan kita mungkin dah berziarah lebih kurang 50-60%. Saya rasa dalam 60% dari madrasah di Johor kita dah berziarah. Saya rasa As-Sofia ni yang kedua. Sebelum ni As-Sofia di mana? Satu di As-Sofia kan, salah saya di Kesan kan tu. Sama kan? Sama, Cawangan. Sini Cawangan ke sana Cawangan? Sini Cawangan. Jadi alhamdulillah. Dan di sini rasanya para pelajarnya semua pelajar wanita kan. Jadi tanya kepada Ustaz, sebenarnya merupakan sebuah madrasah yang untuk pelajar-pelajar wanita. Sebenarnya di Johor daripada pengalaman kami tak banyak madrasah yang khusus untuk wanita. Yang saya tahu ada satu lagi di Sungai Balang Besar, Saidina Khadijah di sana. Saya ingin juga meminta izin daripada pihak madrasah,
kita ada mengambil gambar dan juga video. Jadi secara selalunya lah amalan kami akan postkan dalam website yang kami ada, Universal Bikers. Kepada siapa yang nak lihat aktiviti kita boleh masuk ke Universal Bikers. Di situ kita ada YouTube dan juga ada Facebook dan sebagainya, mana boleh lihat aktiviti-aktiviti kita. Selalunya kita akan post sebagai orang kata record untuk kami, simpanan daripada Universal Bikers. Mungkinlah untuk tatapan anak cucu kita kemudian. Yang nak lebih daripada 15 orang yang dah syahadah. Jadi selalunya penghafal Al-Quran ni Allah Ta'ala berikan kuota untuk mensyafaatkan 10 orang misalnya. Jadi itulah selalu saya minta, kalau daripada 10 syafaat tu adik-adik ada lagi baki, yang mungkin dah syafaat secara mak bapak ke, ada laki lah 2, 3, 1 ke, tak kisahlah. Jadi kita minta lah, kalau ada baki tu ingat-ingatlah abang-abang kat sini, kakak-kakak yang datang pada hari ini. Beliau antara orang yang terlibat dalam pertumbuhan. Mula-mula dia jumpa, dia bikin motor je. Dia bikin motor, bawa pasal motor, kata lepas tu nak berjalan ke Mersing. Jadi bila kata ada di Mersing, kita dengar ada satu rumah kebajikan di Mersing yang perlukan bantuan. Anak-anak dia tidur di atas lantai dan alas. Jadi kita datang, kita siasat keadaannya betul dan kita kumpulkan kawan-kawan. Dan tak sangka pada hari itu adalah, saya rasa sumbangan yang dibawa tu besar. Macam-macam, ada bawa peti sejuk, ada bawa TV, ada bawa tang, macam-macam. Jadi dari situlah baru kita kembangkan Universal Bikers, kita bukan secara lebih bersistematik untuk melatih tuan kuasa dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sampai ke sekarang Universal Bikers terus bergerak, dijadikan dia sebagai aktiviti bulanan. Untuk makluman bulan puasa kita akan cari track di sekitar Johor Bahru, Nelayan, Pulat. Jadi kita akan cari track beserta dengan berbuka puasa lah selalunya. Tempat yang pertama kali berbuka puasa dengan Yudi, kita akan berbuka puasa di madrasah. Dan selepas tu hari raya kita akan aktiviti charity seperti biasa kita akan buat. Dan juga hari raya haji kita akan adakan ibadah korban. Dan masih lagi, kali ini kita masih lagi akan menumpukan madrasah-madrasah di Thailand. Kita akan kumpulkan sebanyak ekor lembu yang kita dapat dan kita akan ambilkan madrasah di Thailand. Sebab di Thailand ni madrasah dia. Jadi ada sesuatu yang diberikan sebentar lagi. Kini, tibalah acara kita pada hari ini. Penyerahan sumbangan zakat oleh pihak Universal Bikers kepada pihak Ahmad Tahfiz Al-Quran Sofia. Dengan ini, majlis menjemput Tuan Presiden Universal Bikers beserta Mudir Ahmad Tahfiz Al-Quran Sofia untuk ke hadapan bagi sesi penyerahan sumbangan. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 1, 2, 3. Sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, pihak Ahmad Tahfiz Al-Quran Sofia ingin menyampaikan sumbangan ini kepada pihak Universal Bikers. Perjumpaan ini dan mendoakan agar jaringan ukhuwah ini akan terus berkekalan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. Kita lakukan majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Para tetamu dijemput untuk menghadiri sedikit jamuan yang disediakan oleh pihak Ahmad Tahfiz Al-Quran Sofia. Dan itu sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chào bác, Lengo bác. Lengo loh bác. Nih. Saya nak buat belum sampai sana dah lengoh. Itulah. Dia tanya, Lengo dah. Tegakkan pinggang semua siap. Balik naik gondol jalan balik. Ngomong. Kena pergi mana? Oh, jemputan. Hah? Tak tahu, tengok. Saya ya. Okay bang.
Sampai. Sekian kalinya. Kopi ni kan dekat Hafiz. Hai. Oh. Jamuan yang disediakan. Ha? Apa? Nak cendol madu. Dah tak ada dah. Dah tunggu lepas tu. Ali. Tengok kau makan. Jadi artis sepanjang masa. Abang tak takut ya ini? Terus baca doa bang. Menghilangkan takut. Doa tu habis. Ni berapa ramai pelajarnya dia? Kurang 30 orang. 30 orang. Total daripada 2018 kurang 15 orang lah yang dah Azan 30 juz. Oh. Sebab itu Covid pun 2 tahun kan. 2 tahun dah tak boleh jalan pengajian. Jadi lebih kurang 15 orang lah. Sini sekali masuk biasanya 30 ke 40 orang. Setahun. Oh. Ada bayaran ke apa Ustaz? Bayaran sini yuran 300 setengah Ustaz. 400. Oh, 400. 400 sebulan. Itu dah lengkap lah sekali asrama makan minum. Semua siap lah tu. Alhamdulillah. Itu berapa lama tu biasanya? Biasa kita target 3 tahun lah. 3 tahun. Kalau dia dah boleh baca Quran, 3 tahun. 3 tahun. Setahun 10 juzuk. Lebih kurang lah. Tapi mungkin perempuan ni dia ada faktor yang lambat kan. Yalah, faham lah tu. 4 tahun, 4 tahun lebih lah. Tapi insyaAllah Okey. kalau boleh, kalau dia mampu, sebab dia tengok kemampuan juga. Untuk menghafal ni tengok kemampuan juga. Kalau pelajar tu mampu, insyaAllah 4 tahun dah selesai. Kalau ada orang nak nyumbang macam mana Ustaz? Kalau menyumbang boleh dapatkan nombor akaun kita. Ada Kita dah Facebook ke share apa? Facebook Mahat Tafiz As-Sofiah. Oh, boleh, okey. apa nama- Kat dalam tu adalah. Dalam tu ada Ada nombor akaun. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, video